Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai apa khabar tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Hari ini saya nak share pada tuan-tuan dan puan cara kita nak bayar hutang menggunakan duit capital gain ataupun duit dividen daripada unit amanah, unit trust. Bermakna macam ini, taktik dia very simple. Okey, whatever duit yang you ada, income stream yang you dapat, pendapatan you dapat, you menabung dulu dekat unit amanah. Okey, menabung dulu kat unit amanah. Okey, maksudnya tactical dia adalah tactical drag. Okey, menabung duit at least 20% ataupun 30% you menabung. You fixed commitment you dah kena asingkan. Alright, so you menabung dulu. Menabung kat unit amanah ada 3 cara. First, kita boleh standby, letak kat money market dulu. Free of charge, dia tak kena charge. Bond, biasanya bond 1% charge. Okay, lepas tu kita ada letak dekat unit amanah yang e-investment punya kan. Biasanya dia charge dalam 3.65 je. Okey, ataupun yang biasa 11%. Okey, tapi benda tu sekejap. You kena bayangkan menabung unit amanah macam you tanam pokok. You tanam pokok kelapa sawit ke, you kena ada cost. Tapi bila tanam kelapa sawit cost dia banyak kan. Yang ni very simple. The max pun 5% je. Dan 5% tu boleh recover dalam within 1 year sebenarnya. To be frank, within 1 year dia boleh cover 5%. Melalui dengan kenaikan harga ataupun melalui dividen. So, very simple. Okay, very simple. Very simple. Okay, so dekat sini apa yang paling penting adalah apa yang paling penting adalah kita kena sabar dan tenang. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, let's say okey, tuan-tuan dan puan berhutang berapa? Contoh kita tengok loan calculator. Tuan-tuan dan puan-puan berhutang katakan tengok kat sini. Okey, beli rumah 400,000 dengan PPSA ikat 40 tahun ataupun ikat let's say 30 tahun lah. So, bermakna monthly payment you 1909 kan? Okey, dalam pada masa sama teknik macam ini bermakna 1909 kalau kita buat pengiraan 1909 darab dengan 12 berapa? 22908. Bermakna dalam 22908 yang kita nak dalam masa setahun ni, 22908 yang kita nak 22908. Okey, kita target dalam masa setahun untuk kita peruntukkan sinking fund untuk kita buat pembayaran. Let's say lah kita menabung setahun, kita target nak dapat 22908 supaya tahun depan kita ada peruntukan bayaran hutang kita dalam masa setahun. Kita tak pening-pening kepala, kita ada cash untuk membayar rumah 22908. Okay, let's say lah pada tahun pertama tu kita ada 12 bulan kan, monthly. Tengok monthly. Okay, so kalau kita nak guna teknik macam ni 12 bulan, okey, let's say annual rate kita cover tadi 5% charge kan. Okey, let's say kita dapat 15%. Bermakna tolak dengan 10, tolak dengan 5, dia tinggal 10%. Whatever duit, gaji ataupun kekuatan kewangan you letak kat sini. Okey, so let's say lah dalam bank you akan letak 100,000. Okay, so bulan-bulan you 6968 untuk you nak kumpulkan duit ni. Okay, let's say lah kenaikan yang sangat bagus 15%. Sorry, sini mesti negatif. Okay, this one is, let's say lah sini negatif Okay, negatif bulan-bulan 500 you menabung. You see, you menabung ya 100,000, you menabung bulan-bulan 500 dalam masa 12 bulan. Okey, kita buat simulation ni 100,000 maaf, bulan-bulan 500, ini 15%, ini 12%,
122,505. 122,505, kalau you tolak balik 1,205, you dah untung berapa? 22,505. So sinking fund yang you ada. Dan ini strateginya, nampak ni. 1909 kan? Okey. 1909, 22908. Nampak? Okey. 22908. Dekat sini kita buat balik semula. You start dengan 100,000. Remember ini bank. Ini bank. You kalau nak menabung yang banyak, you menabung kat bank. Kan? You jangan menabung bukan-bukan. You jangan pergi benda yang bukan-bukan, you mesti menabung kat bank. Mesti menabung kat bank, bank selamat. Nampak? 22,505. So tahun depan you tak pressure untuk bayar rumah, duit peruntukan bayar rumah dah ada. Dan you repeat. Kalau ada duit lagi, contoh you tambah lagi. Okey, tak apa bang, saya gaji tahun depan naik lagi. Tambah boleh 700. Okey, faham? Dalam masa setahun, nampak 25,000. So, you makin lama you tak pressure. Bermakna, you duduk dengan rumah free. Inilah teknik nak bayar hutang dengan cepat. Dengan tak pressure. Tapi you kena duit present permulaan lamsam kuat sikit dan disiplin bulan-bulan 700. Kalau macam saya, bulan-bulan 3,000 kan? 3,000. So, tahun depan saya ada 54,656 duit peruntukan untuk membayar apa juga komitmen dan perbelanjaan saya, tak pressure. Okey. Semoga dapat sesuatu. Sila like, comment, share dan thank you.